Tapi bila dah beberapa hari ke depan, kenapa rambut patung tu dia panjang lebih pada kaki tau? Pernah dengar tak tempat pelupusan sampah dekat Pulau Burung? Ataupun lebih tepat lagi Jalan Bayram di Bung Tebai. Ni kira cerita lama tu, kenangan abang ni lah. Dia dengan adik dia. Bukan dia seorang tau, dia dengan adik dia, betul ada kawan-kawan lagi lah. Jadi abang ni nama Azman tau. Adik dia pun Man juga. Tapi adik dia nama Norman. Dalam cerita ni, yang kongsi cerita ni Azman. Yang adik dia malah disebut Man tu. Ni cerita zaman duk main basikal dulu. Zaman-zaman main BMX kan. Basikal biasa pun banyak juga budak-budak dulu main. Jadi Azman ni dia kira tua sikit lah daripada adik dia dengan kawan-kawan adik dia. Dia kira hobi dia pun ni. Masa pergi tempat pelupusan sampah kan di Bung Tebai ni. Ni lah Pulau Burung kan. Dia pun duk kutip barang-barang yang kita boleh makan lagi. Lepas tu mainan. Dia pun fokus ke situ tau. Ada orang dia buat kerja tu. Dia kutip aluminium, plastik buat jual kan. Tu ada juga. Tapi dia pun ni lebih kepada seronok-seronok kan. Kadang dapat duit juga. Dia pun jual barang. Apa tau yang boleh buat duit kan. Sebab kilang-kilang tu pergi buang barang reject kat sana. Makanan pun ada. Coklat ke, keropok kan. Ada yang orang kata salah cetak ke apa ke. Yang tu dia pun ambil tau. Memang boleh makan. Tapi tak disyurkan lah kan. Tapi main dengan budak-budak ni, dia pun makan. Siap jual kat sekolah lagi. Tu lagi permainan tu. Macam kereta kontrol kan. Zaman budak-budak memang minat benda macam ni. Tapi kadang kereta kontrol kan, dia tak lengkap tau. Dia pun kena nanti cari lem barang dia kan. Kena cantum-cantum kan, baru dapat boleh main. Tu pun kena cari orang pandai jugalah untuk buat benda tu. Lagi apa lagi barang elektronik, radio ke apa ke. Kalau yang elok, dia pun jual. Yang tak elok pun boleh jual juga kan. Kalau yang rosak apa kan. Jadi Azman ni, masa tu umur dia sekolah menengah tau. 15 ke 16 macam tu. Adik dia muda 2 tahun daripada dia lah kan. Lepas tu seorang lagi kawan nama Lan Mizi. Lan dengan Mizi ni, kawan adik dia. Semua satu sekolah mereka ni. Mereka dulu zaman duk kayu basikal kan. Hari cuti lah Sabtu Ahad kan. Mereka duk kayu basikal pergi dekat Pulau Burung ni. Tempat pelupusan sampah ni. Ikut kan tak boleh masuk. Memang bahaya tempat tu. Dengan ada dia punya kawah tu. Tempat orang buang macam cecair minyak kan. Tu kalau jatuh tu tak ada siapa nampak. Jalan lah kan. Masa tu tak tambak lagi. Kira jadi gunung dah sampah ni. Agak berisiko tu. Memang dia kata orang jaga situ halau mereka. Lari lah sap menyuruh. Lepas tu main balik. Mereka buat kerja ni kan. Masa pergi kat Pulau Burung cari sampah kan. Mereka fokus waktu pagi lah. Sebab pagi lori kilang-kilang kan. Main buang sampah. Mereka kenal lori. Kalau lori yang kutip sampah kat perumahan. Tak ada apa kan. Mereka target lori yang kilang industri punya kan. Jadi itulah hobi mereka. Cuti sekolah mereka pergi lah. Kalau bukan hari Sabtu, hari Ahad. Kadang-kadang ada juga hari tak pergi kan. Boleh kata zaman tu kerap lah mereka pergi ke sana dah. Sebab apa, seronok kan. Duk dapat barang-barang apa. Ikutkan mak ayah memang marah. Tapi nak pergi dia pun tak abang. Dah balik baru cerita. Dah balik tak apa lah kan. Kenalah marah sat. Minggu depan pergi pula dah. Jadi zaman duk kayu basikal tu kan. 4 orang ni pun ni. Awal pagi tau. Pukul 6.30 ke kayu basikal. Adalah setengah jam ke 40 minit sampai lah dekat tempat pelupusan sampah ni. Pulau Burung ni. Tu pun kena tengok-tengok dulu. Takut kena halau tau. Sebab mereka ni budak tau. Lagipun nak masuk situ. Law dengan dulu kan. Kena pakai permit tau. Tapi orang dulu masuk macam tu ya. Lebih kurang pukul 7 lebih kan. Sebelum pukul 8. Mereka dah sampai kat situ apa kan. Mereka pergi cari tempat. Nak tunggu lori kan. Dekat mereka memang ada gundi kan seorang satu. Dengan tu besi. Abang nak cakap-cakap nak kuih sampah kan. Jadi, mereka mulakan operasi mereka. Mencari barang. Tunggu lori apa kan. Lori main tonggek barang kan. Kuih-kuih apa kan. Cari-cari barang apa. Tu katanya Azman. Seronok balik. Ingat-ingat balik. Kenang-kenang balik kan. Jumpa keropok pun dah seronok dah. Keropok kan. Coklat kan. Jenis jumpa berkotak-kotak kan. Seronok. Tu tak kira lagi lah. Benda-benda yang berharga kan. Lagilah seronok kan. Jadi, singkat cerita noh. Waktu mereka duduk mencari-cari barang ni kan. Lebih kurang pukul 10 lebih pagi lebih kurang. Adik si Azman, nama dia Man. Nama dia panjang apa ni, Norman. Sagi Madi sebut sama, tak dapat nak beza pula kan. Yang abang Azman, adik Man tau. Jadi, yang adik dia nama Man ni, dia jumpa satu kotak kayu tau. Nampak macam berisi dalam tu. Excited kan. Nak buka tengok ada apa kan. Dia buka kotak kayu tu, ada satu anak patung. Dia berpakaian macam Jepun tau. Senang kata anak patung Jepun lah. Jadi Man pun, dia tanya abang dia dulu. Ni Tok Kong punya ke ataupun budak-budak main? Kita bagi kat adik mau tak?
Tapi dia tak sedar lah. Masa dia pegang kotak kayu tu, dia buka kan. Sedangkan masa tu burung gagak banyak ni kat situ. Duk bunyi-bunyi kan. Dia buka kotak kayu tu, dia nampak patung Jepun tu. Burung gagak yang banyak-banyak ni senyap tau. Tapi bukanlah senyap sampai lama kan. Dalam seminit dua macam tu lah kan. Kira ada aura dah lah masa buka kotak kayu tu. Ya Azman dia kata kat apa Man kan. Bawa balik lah, bagi kat adik lah kan. Tak apa, tutup balik kotak kayu, lap-lap apa yang batuk kan. Baru dalam gundi tau. Lepas tu tak apa, tanggung gundi. Jalan lah kan, pergi kuih-kuih sampah lagi. Man dia perasan tau, macam ada dengar bunyi bernafas dalam gundi tu. Macam orang bernafas kuat kan, dalam gundi. Tapi dia tak bergerak apa-apa pun. Dia pun duk jeling-jeling lah gundi yang tanggung kan. Jeling-jeling betul ke? Macam bunyi orang bernafas. Sedangkan member dengan abang apa, mereka duduk agak berjarak tau, jauh sikit. Jadi suara siapa yang bernafas. Tapi dia bukanlah kuat kan. Dia macam, boleh kata macam terbayang-bayang pun dia juga tau. Mereka kat situ, mereka tak boleh duduk lama-lama sangat sebab panas dah. Dah puas dah mereka menyolong kat sampah, mereka pun keluar tau. Dia keluar pada orang kata macam pintu gate kan. Dah luang, duduk kat luang lah kan. Mereka pun duduk kelebek barang-barang mereka. Masa tu yang 4 orang mereka ni, mereka dah belek patung Jepun tu. Dengan ada mukanya, rambut. Dia punya pakaian macam apa perempuan Jepun pakai yang dulu-dulu kan. Macam tu lah pakaian dia. Warna merah dah. Sambil dia belek-belek tu terbayang juga lah. Ni kalau berantu macam mana kan. Tapi terbayang je lah kan. Dah tahu lah yang tu patung kan. Sebab apa? Mereka dah pergi cari sampah ni. Barang-barang mainan ni jumpa. Banyaknya mainan yang lelaki. Apa salahnya berpelik satu mainan perempuan kan. Kat adik perempuan dia nama Siti. Jadi dah puas mereka balik barang-barang mereka. Nak sama kayu besar nak balik dah. Nak balik ke rumah. Kat sini ya Azman kata kenangan lah dia dengan adik dia. Dengan member adik dia kan. 4 orang mereka kan. Masa nak lalu jalan macam hutan ni. Ni kera banyak ni. Kira kera tu blok jalan mereka. Nak serang ni. Dia kata 10 ekor ke 100 ekor lah. Tu dalam cerita ni Azman kata kawan adik dia kan. Lan dengan Mizi kan. Teriak. Jadi Azman dia sebagai yang tua sikit kan. Dia pun orang kata backup kan. Ambil batu baling apa halau-halau kera kan. Tu pun kena pecut basikal laju-laju. Kalau naik motor lain cerita ni basikal. Bukan laju kan. Tu kat sini lah Man kata kenangan no. Kena liga dengan apa kera. Jadi nanti dah lepas pada kera tu kayu basikal sampai dah balik ke kampung apa. Dia pergi melepak rumah kawan mereka kan. Rumah kawan mereka ada abang-abang kawan. Jadi dia pakai main belek lah. Barang apa yang apa jumpa kan ni. Kan, kalau elok abang-abang nak beli kan. Adalah jumpa radio apa kan. Macam hair dryer ke apa. Benda tu duduk dalam kotak. Mungkin apa reject ke apa kan. Lebih kurang macam tu lah. Adapun nanti kalau barang banyak sangat. Dia pergi jual kat sekolah tau. Jadi kat situ belek lagi patung tu. Jadi adalah abang member-member kan. Tengok patung tu. Apa biar betul ni tokong punya apa. Apa balik dah. Dia dengar macam tu. Man ni jadi takut balik lah. Niat dia nak bagi adik dia main patung tu. Cantik kot duduk dalam kotak kayu kan. Pakai baju Jepun pula kan. Tapi Azman dengan Man kan. Dia teruskan niat dia nak bagi kat adik anak patung ni. Bagi adik main. Adik dia umur 7 tahun. Padahal kan main anak patung ni. Jadi singkat cerita. Dia pun balik ke rumah Azman dengan Man ni. Balik ke rumah pergi cari adik dulu kan. Tunjuklah kat dia patung kan. Bagi adik dia. Bagi adik dia main. Seronok lah adik dia kan. Dia usung patung tu lah hari tu kan. Mak dengan ayah pun tak kisah sangat. Sebab orang kata mak ayah ni tak tengok betul-betul patung apa. Ingat patung biasa macam budak-budak duk main kan. Yang mak tak perasan. Patung tu pakai baju Jepun. Tu tak tahu pula asal usul. Jumpa pula tempat sampah kan. Jadi sehari tu Siti duk main patung tu. Melarat nanti malam. Malam ni mak dia kena. Orang pertama kena kan. Man dengan Azman tak kena. Mak kena dulu. Jadi macam mana tau? Pukul 3 pagi kot lebih kurang kan. Mak dia dengar macam bunyi orang seret kain tau. Dia terdengar benda tu. Dia pun sedar kan. Tu pun mamai jugalah kan. Bunyi apa kat luar ni? Mak dia dalam bilik malu. Bunyi apa? Siapa dia seret apa dia kat luar ni? Lepas tu mak pun pergi lah buka pintu. Buka pintu. Ni dekat kaki ni. Patung Jepun tu duduk berdiri. Mak terkejut yang tu. Mak sepak terus. Marah lah. Patung tu buat dia terkejut. Sampai ke mak si Azman dia tampak pipi dia nak bagi sedap. Sebab apa tau? Masa dia sepak patung Jepun tu. Dia terkejut tu kan. Patung tu teriak tau. Memang bunyi tu tak lama. Bunyi tu pun tak kuat. Tapi berasa macam bunyi dia teriak tau. Jadi mak pun bertenang saat. Lepas tu tak apa sambung tidur. Dia sambung tidur pula. Lebih kurang 15 ke 20 minit lepas dia sambung tidur tau. Mak pun mimpi kan. Patung Jepun tu main gigit ibu jari kaki. Mak nampak dalam mimpi. Sakit tu berasa betul. Mak pun mengelupak kan. Macam menepih kan. Tapi bila mak terkejut dia buka mata. Memang tak nampak apalah.
Tapi berpeluh lah. Rasa macam betul. Sakit tu sakit betul. Tapi dia tak ada bekas kena gigit lah. Cuma berasa kan. Lepas tu nanti hari seterusnya pula kan. Tak ceritalah ada selang beberapa hari ke apa kan. Yang ni kak si Azman. Dia panggil Kak Long lah sebab kak dia sulung dah. Kak perasan dah benda pelik ni. Yang pasal Siti duk main patung ni. Kira orang kata dia main anak patung ni bersungguh-sungguh dah. Siap bersembang dengan anak patung tu. Tanya nak makan apa. Nak minum ke tak. Bawa pergi main masak-masak lah kan. Lepas tu dia siap masak. Ni mainan budak-budak kan. Tak tahulah dia masak rumput ke apa macam tu kan. Dia siap masak. Dia suap patung tu. Kak Long pelik kan. Kak Long ni apa ni kak si Azman kan. Kak Long pelik. Siti kata. Kawan adik lapak lah. Dia nak makan. Kalaulah Siti saja nak suap kan. Tu lain cerita lah. Ni dia kata kawan dia lapar. Kawan dia beritahu lapar nak makan. Tapi tak tahu nak makan apa. Orang yang pertama perasan Kak Long lah. Nanti mereka ke depan hari mereka perasan juga. Lepas tu nanti ke depan hari lagi. Yang ni Man dah. Dia perasan. Yang rambut patung tu kenapa dia panjang lebih pada badan. Dia yang jumpa patung tu. Berapa kali dah dia belek kan. Tengok pakaian, tengok rambut muka apa. Rambut dia biasa ya rambut kat patung ni kan. Tapi bila dah beberapa hari ke depan, kenapa rambut patung tu dia panjang lebih pada kaki tau. Man cerita kat Azman. Tapi Azman dia macam tak berapa perasan tau. Dia pun ingat-ingat lupa. Tapi Man dia lebih perasan. Dia yang jumpa barang tu kan. Dia tahulah. Lepas tu nanti hari lain pula kan. Yang ni kena dekat ayah pula. Ayah dengan mak tidur dalam bilik tak hati kan. Malam tu ayah mengelupok lah. Ibu jari kaki dia. Patung Jepun tu gigit tau. Sampai ayah bergolek jatuh dekat lantai ni. Lantai papan kan. Dekat getah apa. Mengelupok dekat lantai ni. Ayah celik mata rasa macam benda tu duk gigit lagi. Orang kata dia melekat kat kaki. Ayah duk menepih-nepih. Memang betul-betul ayah mengelupok lah. Kaki duk ontok-ontok. Nak tepih benda tu bagi pelanting. Itulah patung Jepun. Duk gigit kaki dia. Sebenarnya tak ada apa pun. Dia daripada asal pada mimpi. Berasa sakit betul. Macam mak kena lah. Mak pun nampak dalam mimpi. Berasa sakit betul. Yang ayah ni. Dia celik-celik mata nampak ada lagi. Tapi dalam gelap lah ayah nampak. Patung Jepun tu gigit ibu jari kaki. Jadi bila ayah jatuh kat lantai kan. Berdetum kat rumah kan. Mengelupok lagi atas papan. Sebab rumah dia rumah papan. Adik-beradik lain pakai serabut main tengok. Ayah pasal apa ni kan. Jadi bila dah ramai-ramai kan. Ayah dah relax dah kan. Dia dah sedap lah kan. Dia pun duk giling kepala. Duk mengenang balik dah mimpi tadi lah. Dekat sini ayah mula syok lah. Ni pasal patung Jepun yang adik duk main kan. Mak kena, dia kena kan. Tapi kesudahannya bertenang jugalah. Sambung tidur apa kan. Esok tu adik si Man. Adik si Azman nama Siti ni kan. Dia main masak-masak lagi. Dengan patung tu. Seorang-seorang dia lah. Main kat depan rumah atas simen dah. Dia kira masak-masak mainan punya kan. Yang peliknya. Dia pergi ambil dekat dalam peti air. Berwarna pencelup merah kan. Dia buh dalam piring. Dia letak depan patung Jepun tu. Jadi Kak Long pun pelik jugalah kenapa adik dia buat macam ni kan. Bila tanya, memang patung tu minta. Kira patung tu beritahu kat adik lah. Dia lapar nak makan darah. Darah tak ada. Dia ambil pencelup lah. Warna merah juga. Letak dalam piring. Dia hidang depan patung tu. Sambil-sambil lah dia duduk main masak-masak kan. Dengan alat mainan tu. Dekat sini, Kak Long, Azman, Man. Mereka hari-hari duduk perhati adik mereka ya. Memang pelik sungguh. Bila Kak Long duduk perhati adik nama Siti kan. Dia macam benda tu marah kot. Adalah satu malam tu, awal lagi. Pukul 8:30 lebih kurang lah. Dia duduk basuh pinggan tau. Ni Kak Long basuh pinggan dengan singki. Cuci kan. Dia rasa macam ada benda lintas kat belakang dia. Tapi benda kecil. Ibarat macam tikus lah berlari belakang dia macam tu. Dia kalih banyak kali ni. Dalam 4 kali. Dia kalih. Tak ada apa pun. Lepas tu Siti kan. Adik si Azman. Dia main menghala ke dapur. Dekat ruang macam pintu ke dapur kan. Dia baling anak patung Jepun tu. Kena Kak Long tu. Bila Kak Long tengok ke belakang anak patung tu. Dia pun melompat lah. Ingatkan anak patung tu pergi serang dia kan. Rupanya adik yang baling. Kak Long punya takut kan. Marah adik dia Siti ni kan. Tanyalah Siti. Ni pasal apa buat kau ni? Tahu Siti jawab apa? Kawan adik marah kat kau. Dia suruh adik buat kau. Siapa lagi kawan dia? Anak patung Jepun tu lah. Tu yang mereka 3 orang. Sangkaan mereka orang kata berat kat arah tu lah. Mesti ada apa-apa patung ni kan. Dah macam duk bersembang pula dengan Siti kan. Suruh buat Kak Long lah. Nak makan lah. Nak darah lah. Orang kata macam Siti ni duk berinteraksi lah dengan anak patung Jepun ni. Jadi Azman dengan Man, mereka kena apa? Kalau Azman kan, dia mimpi macam mana tau. Dia ni, di satu malam, dia duduk dekat ni, Pulau Burung, tempat pelupusan sampah kan.
Dia duduk berlari ni, merata berlari kan. Sebab anak patung Jepun duduk ligan dia. Tapi benda ni mimpi lah. Kata dia macam sekali dengan mengigau lah. Dia bila berlari, dia takut anak patung Jepun duduk ligan dia. Dia menjerit lah. Yang menjerit tu betul. Tapi benda tu dalam mimpi lah. Kalau yang kena dekat Man pula, dia pun mimpi macam tu juga. Tapi Man dia tak ada menjerit apa lah. Yang menjerit ni abang, yang nama Azman kan. Tapi situasi tu dia tak lama pun dia punya menjerit ni. Walaupun dia tengok benda tu dalam mimpi kan. 5 minit ke macam tu lebih kurang. Nanti dah siang kan, Man tanya Azman, abang semalam mimpi apa? Duk huha menjerit kan. Itu yang Azman cerita tu. Aku kena ligan dengan anak patung Jepun tu. Dekat Pulau Burung. Yang tu situasi dalam mimpi lah. Jadi lepas-lepas tu kan, ke depan hari pula. Ni adik apa Azman nama Siti kan. Inilah yang duk main anak patung Jepun ni. Dia demam dah. Mula mak ayah ingat demam biasa lah. Kalau dah sampai berbiru-biru, bertumpuk-tumpuk badan. Dia macam ada orang duk cubit-cubit dia, pukul-pukul dia. Biru tu dia punya ni, lengan lah, betih paha lah, belakang badan. Jadi mak pun tanyalah siapa buat adik. Dia kata kawan dia buat. Ni ada patung ni. Mak sebab terbeliak mata dengar macam tu. Kan patung tu boleh buat dia. Patung kot, bukan benda hidup. Masa tu yang Siti demam ni. Jadi demam dia memang tak lama tau, dalam 3 hari macam tu lah. Tapi yang kesan lebam-lebam biru-biru ni, dia ada kesan baru tau. Maknanya benda tu dah tengah jadi lagi. Lepas tu mak dengan ayah dengan adik-beradik lain lah, dia pakat dah. Ambil patung tu pada Siti dah. Ayah nak sorok dulu. Nantilah ayah fikir kat mana nak buang kan. Ambil lah nak patung tu, bawa sorok dulu tau. Ayah pergi sorok bawah rumah tau. Yang Siti ni, adik Azman ni, dia macam hilang kawan baik tau. Tak senang duduk dalam rumah. Dia ronda dalam bilik ke dapur kan. Pusing rumah, duk cari anak patung tu. Tak senang duduk lah. Tapi tak jumpa lah. Sebab ayah bersorok bawah rumah. Agak dalam juga kan. Dia cari tak jumpa. Ada kot dalam 2 hari kan yang ayah bersorok anak patung tu. Lepas tu cadang nak pergi buang lah. Pergi cari bawah rumah tak ada. Tengok-tengok duk ada kat tangan Siti. Macam mana dia boleh pergi cari bawah rumah tu. Tak tahulah kot anak patung tu main sendiri kat dia kan. Sebab Kak Long ada tanya dah. Ni adik ambil kat mana pula? Ayah dah sorok dah. Kat sini jawapan yang seram ni Siti bagi. Kawan adik main sendiri lah. Hui, dengar macam tu. Macam benda hidup lah pula kan. Nanti dah berlalu nak dekat sebulan kot lebih kurang. Yang Siti ni, dia cakap Jepun. Bila masa budak nama Siti ni umur 7 tahun belajar cakap Jepun. Memang mereka tak faham makna dia apa. Tapi biasalah mereka tengok apa orang Jepun cakap di TV apa kan. Tahulah tu bahasa Jepun. Dengan mata tak berkelip kan. Ni bukan dia dah ni. Dah macam kena rasuk lah orang kata kan. Jadi masa Siti jadi macam tu, mak mengetak lah. Dia takut dah. Takut jadi apa-apa kan. Sebab tak tahu ke depan nak jadi apa pula. Tengok dah tak betul dah Siti ni. Benda tu jadi lebih kurang pukul 8 malam dah. Awal lagi. Jadi mereka dia beradik tengah cari idea nak buat macam mana kan. Tak tahu benda tak bisa jadi kan. Lepas tu ayah kata kat mereka semua. Apa tengok adik tak? Ayah keluar lah. Nak pergi cari orang. Ayah pergi cari kawan dia jugalah kan. Yang pandai berobat ni. Nama dia apa? Pakcik Fadil dah. Umur dia dalam 38-39 macam tu lah Pakcik Fadil ni. Jadi ayah ada cerita dah dekat Pakcik Fadil kan. Apa jadi kat rumah anak kena rasuk cakap Jepun apa kan. Lepas tu tak apalah sampai ayah dengan Pakcik Fadil lah. Jadi Pakcik Fadil minta apa dah? Minyak tanah dengan minyak nyok. Mereka pun tak tahu dia nak buat apa. Dah minta macam tu kan. Mujur awal lagi. Kedai masih buka. Si Azman pederah mu tu. Pergi beli minyak tanah. Minyak nyok ada air di rumah kan. Masa tu Pakcik Fadil dia ambil anak patung Jepun tu. Dia belek dah. Dia belek. Dia hampuk dah dekat apa lantai. Lepas tu dia kata jom kita pergi kat luar. Maksudnya luar rumah dah. Masa kat luar rumah tu. Tunggu Azman balik. Dia bawa balik minyak tanah. Minyak nyok pun dah spare dah. Pakcik Fadil dia bakar lah dengan minyak tanah. Lepas tu dia tuang minyak nyok tu. Nak bagi api lagi kuat kan. Macam orang bakar sate lah kan. Bubuh minyak nyok nak bagi api kan. Tapi masa dia bakar ni, dia baca-baca kan. Malam tu, waktu ke 8.30 macam tu lebih kurang kan. 8.40 lah. Api yang bakar anak patung ni, dia straight tau, tinggi tau. Dia panjang ni. Dan masa tu ada angin tau. Memang pokok pun bergerak, berangin kan. Tapi api tu dia boleh straight tau. Dia pun bakar tunggu lah masa tu. Jadi sambil benda tu bakar, itulah patung tu bakar kan. Pakcik Fadil dia bercakung dekat api tu. Dia rukiah dah. Baca ayat-ayat Quran apa kan. Sampailah benda tu dah rentung. Api pun makin berkurang apa kan. Siti dia muntah lah. Dia ramai-ramai pakai tengok kat Siti. Dia muntah atas tanah lah. Sebab kat luar rumah kan. Nampak lah. Cecair hitam lah. Kira gelap lah kan. Lagipun kat luar rumah lagi pun gelap kan. Lepas tu Pakcik Fadil kata, hampa pergi ambil cangkui. Korek lubang sikit. Tanam muntah lah. Jangan biar macam tu ya.
Lepas tu nanti dia tunggulah yang patung dipakang kan. Tinggal abu apa kan. Pakcik Badir bagi tahu ambil cangkui, gundi. Cangkui lah abu-abu kan bakar-bakar kan. Boh lah gundi tau. Nanti dia nak pergi buang tau. Dalam cerita ni katanya Azman bila tanya balik Pakcik Fadil kan, dia buang kat mana? Dia buang dekat 3 daerah tau. Dia bahagi 3 tau. Abu tu lah, abu dengan pasiang sekali lah kan. Kan dia cangkui, boh lah gundi. Dia bahagi 3 daerah tau. Dekat kawasan sungai. Yang Siti ni selepas dia sedang tu kan, dia pun teriak tau. Dia pergi peluk mak tau. Dia tahu sebenarnya apa jadi kat dia. Sebab tu dia teriak tau. Jadi duk esok tu lusa tulat apa kan. Mak dengar cerita kat kawan-kawan jiran-jiran. Dan cerita ni sampai dekat kawan-kawan Man ni. Itulah ada orang lah ikut pergi Pulau Burung kan. Cerita ni sampai kat mereka. Kalau dah orang tua sendiri yang cerita, kan Azman dengan Man nak bohong kot. Memang benda tu jadi betul. Tu pasal patung tu kan. Lepas tu mereka dah macam tawak hati lah nak pergi kutip sampah lagi kan. Sebab benda yang mereka kutip tu daripada sana. Takut pergi lagi jadi benda macam lain pula. Tu dia risau tu.